Kisah janji setia penduduk Yathrib. Yathrib atau kini lebih dikenali sebagai Madinah merupakan bumi yang subur dengan pelbagai tanaman dan buah-buahan. Pekerjaan utama penduduknya ialah bertani dan berdagang. Namun, kebanyakan penduduknya merupakan penyembah berhala. Mereka terdiri daripada pelbagai kabilah. Antaranya ialah kaum Aus, Khazraj dan beberapa puak Yahudi seperti Bani Nadir, Qainuqa dan Quraizah. Mereka sering bersengketa dan berperang antara satu sama lain sejak sekian lamanya. Kaum Yahudi juga mendakwa Nabi terakhir akan lahir dalam kalangan mereka. Disebabkan dakwaan itu, penduduk Yathrib ternanti-nanti kemunculan Nabi tersebut. Pada tahun ke-11 kenabian, seramai 6 orang lelaki dari Yathrib datang menunaikan haji dan memeluk agama Islam. Mereka berjanji untuk menyebarkan ajaran Islam di Yathrib dan kembali bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada musim haji tahun berikutnya. Pada tahun ke-12 kenabian, 5 daripada 6 orang Yathrib yang telah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun lalu kembali datang menemui baginda bersama 7 orang yang baru memeluk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat gembira dengan kedatangan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta mereka supaya berjanji setia 6 perkara kepada baginda yang menjadi perjanjian Aqabah pertama. Pertama, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tidak mencuri. Ketiga, tidak berzina. Keempat, tidak membunuh anak perempuan. Kelima, tidak melakukan fitnah. Dan keenam, setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengan besar hati mentaati perjanjian tersebut, dan ketika mereka ingin kembali ke Yathrib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Mus'ab bin Umair bersama-sama mereka untuk mengajar ajaran Islam. Ini merupakan bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memberikan perhatian kepada dakwah dan perkembangan ilmu. Mengapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih 6 perjanjian tersebut? Pertama, menjadi pedoman dalam kehidupan. Kedua, menjamin hak masyarakat selamat. Ketiga, mengelak runtuhnya sistem kekeluargaan. Keempat, menjaga keselamatan manusia. Kelima, mengelak berlakunya kekacauan dan huru-hara. Dan keenam, sentiasa dipimpin ke jalan yang benar. Seterusnya, pada tahun ke-13 kenabian, seramai 70 orang dari Yathrib, termasuk 2 orang wanita, telah datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka termeterai perjanjian Aqabah kedua. Dalam perjanjian kali ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meminta mereka supaya berjanji setia kepada baginda untuk pertama, mendengar dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan. Kedua, membelanjakan harta ke jalan Allah sama ada ketika susah dan senang. Ketiga, menyuruh manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Keempat, tabah menghadapi celaan orang kafir. Dan kelima, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana melindungi diri dan keluarga sendiri. Perjanjian ini merupakan salah satu asbab kepada berlakunya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam dari kota Mekah ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Dari kisah sirah tersebut, apakah kepentingan perjanjian Aqabah pertama dan kedua? Kepentingannya ialah terhindar daripada syirik dan kekufuran, menambah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyawa terpelihara dan dihargai, keselamatan manusia terjamin, terpelihara daripada anasir yang merosakkan akal fikiran, memuliakan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, menghormati hak milik setiap individu, harta terpelihara daripada pencerobohan, maruah manusia dijaga, dan menghormati setiap hak individu.
Kesimpulannya, apakah iktibar daripada penerimaan masyarakat Yasrib terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama, kita hendaklah berusaha mencari ilmu dan bersungguh-sungguh agar mendapat pedoman ke jalan yang benar. Kedua, kita hendaklah mematuhi perintah Allah dan Rasul serta menjunjung tinggi hukum agama. Ketiga, kita mestilah menjauhi perkara yang mungkar dan dilarang dalam agama. Keempat, kita perlulah bersikap adil dan hormat menghormati sesama manusia. Murid-murid, mengapakah janji penting dalam kehidupan manusia? Sila berikan jawapan anda di ruangan komen di bawah. Berapa jawapan anda yang betul? Kongsilah di ruangan komen. Like, share dan subscribe. Assalamualaikum.